Hello guys, macam saya hari ni nak buat tanam rambut dengan jambang. So kita bukan itu saja. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, kat sini macam-macam kita boleh buat. Hai, Assalamualaikum. Hari ni hari yang ke-12. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Tengok. Untuk mengatasi masalah M-shade dan juga jambang, mengisi tempat ruang yang kosong untuk meningkat kepadatan jambang sebelah kiri dan janggut dan jambang yang sebelah kanan di sini. Hari ini ke-12, kita dapat melihat semua keadaan yang baik, tidak ada bengkak lagi, dia sudah sembuh dengan elok. Dan dalam kawasan sini, rambut yang kita tanam masih ada lagi. Sekarang rambut ini akan gugur dan dia akan masuk proses pertumbuhan. Masa dalam 3 hingga 5 bulan, baru rambut yang kita tanam itu dia akan mengisikan tempat ruang yang kosong di sini. Inilah tempat M-shape yang tidak puas hati sebab dahi yang tinggi sangat. Kami telah menurunkan lebih kurang 3 cm bawah. Kita dapat lihat hari ke-12, semua soft tissue telah kupas dengan cantik dan menunjukkan kepadatan macam mana yang kami rancang. Kepadatan sudut dengan arah amat penting supaya dapat mengisi ruang ini dan mendapat satu hasil yang puas. Inilah rambut original. Kita dapat lihat rambut ini panjang. Yang apa yang kami melihat dari sini ke sini ialah rambut yang kita tanam, yang kita ambil dari belakang tempat yang donor area dan diisikan di tempat seperti desain yang pasien ingini. So di sini kami juga telah meningkatkan kepadatan supaya kawasan di depan dengan belakang dia jadi serata, jadi tidak dapat melihat tempat yang kita tanam dan tempat asli. Dia sambung dengan cantik. Siapapun yang tidak dapat menesan bahawa dia telah melalui proses hair transplant di Glojas. Okey je, Alhamdulillah. Semua tak ada apa-apa yang memudaratkan, semuanya okey. Untuk pantang tak boleh workout sampai 6 bulan, so genaplah 2 minggu. Hari ni hari yang ke-12, lepas tu saya dah boleh workout balik macam biasa. So memang okey, dah tak bengkak dah. Saya memang tembam lah, tapi dah tak bengkak macam sebelum ni, bulat sangat. Korang siapa yang ada masalah yang sama seperti saya, yang rambut gugur, dah nak dekat botak atau nak tambah jambang, so korang boleh datang ke Glojas Specialist kat sini. Korang jangan ingat diorang boleh buat tanam rambut atau jambang, muka, gigi, badan, semua diorang boleh buat. Tiap-tiap bulan diorang akan buat promo. Korang boleh pergi dekat website diorang, boleh pergi ke social media diorang. Memang diorang akan buat promo tiap-tiap bulan. Memang harga tak masuk akal, dik. Kau nak, kau buat. Ada usaha, ada hasil. Tak ada usaha, tak ada hasil. Tu senang cerita. Nak ke tak nak? Lepak mama. Nak ke tak nak? So, datang ke Glojas Specialist. So, ada masalah boleh settle. Senang. Ada masalah boleh settle. Datang ni nak tanam boleh, tak ada masalah. Ingat, dia ambil daripada rambut belakang, bukan daripada rambut orang lain. Rambut kita sendiri. Banyak membantu. Banyak mengembirakan orang yang tak ada confidence. Terima kasih Glojas Specialist. Terbaik.